Malam terakhir aku di Ward 7B. Aku masih ingat malam tu. Malam terakhir aku bertugas sebagai jururawat pelatih di hospital daerah yang sudah beroperasi lebih 50 tahun. Hospital itu terkenal dengan kisah misteri, tapi aku anggap semua itu cuma cerita orang lama. Waktu itu jam menunjukkan 2.15 pagi. Ward 7B sunyi, semua pesakit dan lena kecuali seorang lelaki tua di katil hujung, iaitu Pak Hamid. Dia baru 2 hari dimasukkan disebabkan komplikasi jantung. Sedang aku semak carta ubat, aku dengar bunyi klik-klik seperti bunyi kasut bertumit tinggi berjalan perlahan di lorong wad. Aku pandang kiri kanan, tak ada sesiapa. Lampu koridor pula tiba-tiba berkelip. Aku rasa badan aku dah meremang. Jadi aku sambung menulis laporan, tapi tiba-tiba Pak Hamid panggil perlahan, "Cik, tolong halaukan dia." Aku terpinga. "Siapa Pak Hamid?" Dia tunjuk jari ke arah katil sebelahnya. Katil nombor 13. Katil itu sepatutnya kosong sebab pesakit terakhir yang duduk situ meninggal 3 jam lepas. Aku cuba beranikan diri pandang ke arah katil itu dan aku nampak selimut di katil 13 itu sedang bergerak perlahan, seolah-olah ada orang tengah baring di bawahnya. Aku langkah 1, 2, tapi bila sampai dekat, selimut itu kempis sendiri dan jatuh ke lantai. Serentak dengan itu, aku dengar suara perempuan berbisik dari arah belakang. "Dia tak sempat keluar, jangan ganggu." Aku terus berpaling, tak ada sesiapa. Bila aku toleh semula ke arah katil 13, aku nampak sesuatu berdiri di hujung katil, berpakaian pesakit, rambutnya basah, bermata kosong. Dia pandang tepat ke arah aku dan senyum perlahan. Aku terjerit dan terus lari keluar dari wad. Tapi yang peliknya, bila aku panggil staf lain datang untuk periksa, katil 13 tu dah siap dikemaskan dengan rapi. Selimut dilipat elok macam tak pernah disentuh. Tapi lepas tu, ketua jururawat tu cakap sesuatu yang buat aku tak dapat tidur malam tu. Kalau kau nampak dia, itu tandanya dia nak bawa kau pergi temankan dia malam esok. Nantikan sambungan episod seterusnya. Kalau anda sukakan cerita seram, jangan lupa subscribe akaun Yuziapai. Terima kasih.